Suami saya tak solat, dia pun tak bagi nafkah. Baru ni dia kantoi dengan ex sekolah dia. Macam mana saya tak tertekan? Allahu Rabbi. Betul lah kata Datuk Fadilah Kamsah. 99% rumah tangga yang hancur disebabkan suami tak ada solat, atau isteri tak ada solat, atau dua-dua tak ada solat. Macam mana nak jaga keluarga sedangkan hubungan dengan Allah pun dia tak jaga? Ada 2 tip buat suami isteri yang masih pacar dalam honeymoon. Fasa tak gaduh teruk-teruk. Pertama, banyakkan pergi kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama. Waktu tu hati masih lembut lagi, mudah nak bentuk. Kedua, belajar untuk solat sama-sama. Abah, jom solat sama-sama. Dan bila waktu doa tu, suami kena baca doa kuat-kuat bagi isteri dengar. Ya Allah, aku sayang isteri aku. Aku sayang anak-anak aku. Lindungilah kami dari azab api neraka. Simpan 2 tip ni baik-baik.